Assalamualaikum, men, khabar guys. Aku malah nak buat intro kat luar sebab malu sikit lah depan orang kan. So aku sekarang raya ketiga ada kat Sungai Petani ni. Aku tak tahu macam mana, aku main jalan-jalan je dan aku ternampak sawah dan kita try tengok macam mana sawah tu. So kita buat intro pendek je. Aku nak tengok sawah tu ada tak ada ikan. Kita macam main random je lah. Kita pergi mana nampak spot cantik kita random je. Sebab tak tahu nak mancing kat mana Sungai Petani ni. Aku ada connection, tapi connection aku macam yang Anis Rapala tu kan. Tapi dia pun sibuk beraya kan. Raya ketiga, masih makan kenduri lagi masing-masing pun. So kita tengok macam mana sawah tepi jalan ni. Aku tak tahu nama tempat ni mana, tapi kat Sungai Petani lah. So kita tengok jap. Alright. Nah kau, raya ketiga duduk tepi jalan mancing haruan. Orang tengok mesti kelakar Kalau tengok kawasan ni macam best je. Apa dia? Ha? Nak duduk kereta? Tak yalah. Bini aku temankan aku. Tak ada kerja betul lah kita orang. Okay, so kita try kat sini jap. Tak tahulah ada ke tak ada ke. Sebab tepi jalan betul, jadi potensi untuk strike tu tak adalah sangat. Tapi try je lah kan. Dan macam biasalah, video ni akan jadi bingit lah tepi jalan besar. So try sahaja. Bismillah. Licin je. Oh, nggak ada matahari betul tu. Aku rasa dah kena balon dah ni. Mesti hari-hari orang balon je guys. Tapi tak apa, kita try je. Kalau ada rezeki dapat seekor curut pun jadilah ni. Duduk tepi tu tak malu ke? Ha? Duduk tepi tu tak malu ke? Orang tengok je. Cakap dengan bini aku jap. Kak, tak raya ke kak? Mancing kak? Ni tempat ni ada orang selalu balon dah ni. Nampak jalan dia ni. Diorang petang-petang selalu casting pagi-pagi. Rasanya tempat ni tak tahu ada ikan ke tak ni. Kalau ada kena pujuk lah. Kalau ada memang ajaib lah. Memang rezeki betul lah. Ui, tenggelam. Kena kas jauh lah. Pakai soft plastik jadi. Sebab rasa top water ni ikan dia dah tak nak makan sangat dah ni. Kawasan high pressure ni top water dah kurang dah selalunya. Kita try seret dengan soft plastik pula, tengok macam mana. Soft plastik ni buat tanggal lah. Biarlah. Tibai sahajalah. Alamak. Taklah dalam mana, cetek je. Tak dalam, cetek je. Oh, ada yang makan. Soft plastik terus makan, cok. Oh. Ui, kena. Ada. Curut. Baling soft plastik terus makan. Baling soft plastik terus makan. Tapi kecil lah. Tengok. Dia tak makan habis. Sayangnya. Nampak tanggal depan dia. Okay. Bila soft plastik baru ada respon. Soft rock tadi dia buat peda. Dia akan try sekali tu digigit. Tak kena dengan selera dia. Dia akan palau. Okay, try sawah ni pula. Labi-labi korek tanah ke apa? Cuba try jap. Dapat labi-labi, mantap cok. Cetek lah. Daripada atas ni nampak cetek, nampak tanah. Oh, sepat benua. Silap lah tak bawa balik kasut. Ada kasut sedap sikit nak meranduk ke tengah ni. Ya, ke depan sikit. Cetek nampak tanah. Sana tu yang cantik tu. Kena masuk taman tu sebenarnya.
Nampak sana tu besar tu guys. Ada aktiviti kat sana. Tu apa tu? Oh, mana? Alah, lari dah. Mana dia lari? Aku datang dia lari guys. Alamak, aku datang dia lari lah. Tapi bunyi meletup kuat tu macam haruan babon je. Oh, dia makan cantik. Ser. Ya, dapat airnya. Akhirnya. Yes. Ada juga, alhamdulillah. Okey. Ni dia. Not bad size dia. Okey lah, size haruan sawah kan. Oh, okey. Good one. Alhamdulillah. So, bini aku dah balik kereta. Tak taruh mana lah. Oh, ada orang casting situ tak ada. Ada orang nak mangai juga. So, tak apa, kita tahan dia pakai lip grip je lah. Itu je lah harapan yang ada guys. Oh, dah tanggal. Oh, jangan. Jangan. Okey. Susah pula aku nak handle yang seko ni. Kita lip grip jap. Dan kita cari batu. Ada juga rezeki aku kat Sungai Petani ni. Not bad. Saiz dia boleh lah. Saiz curut-curut guys, tapi boleh lah. Daripada kau kumpau kan, tak tahu dapat apa kan, tak tala hala mana. Apa nak cakap, susah dah. Okay, kita try lagi. Aku rasa mesti lagi seko 2 situ. Bila ada haruan timbul nyambar anak ikan, senang sikit kerja kau sebenarnya. Kau tahu detect, oh situ ada ikan lah. Kalau tak ada yang timbul tu yang kau akan jadi, oh berit. Kena kerja keras. Ada lagi situ. Rasa macam tak ada lah. Aku nak kena buat, aku nampak botol ni, aku nak kena selamatkan haruan aku ni dulu. Botol Seri Murni. Tak ada plastik lah. Bini aku balik kat kereta kat tu. Boleh ni. Ngam. Ada orang buat ni. Cantik, aku dapat bekas. Alhamdulillah. So tak payah pening-pening dah. Terima kasih sampai dapat bekas ni. Terima kasih banyak-banyak. Ni bekas mengai puyuh kan ni. Okey. Senang kerja aku. Okey. Dah sampai penghujung. Dari sana pula. Ada something kat kangkung ni. Ada datang berehat situ kot. Nak try pujuk ke? Betul, kita try balik 5-6 kali. Tengok. Kita pujuk. Apa aku balik sengit ni? Allahuakbar. Boleh pula dia berpusing-pusing macam tu. Ui, panas guys. Baru 9.44. Nasib baik dah habis puasa. Ni kalau belum puasa meresap dia. Okay, so kawasan tepi jalan, kawasan yang cantik selalunya open. Orang akan try everyday orang akan try. Pagi petang ada, setiap ada je lah. So aku try je lah. Aku masa balik nak ke rumah pak mertua aku nampak bendang ni. Aku macam dah dari dulu lagi. Tapi hari ni aku dapat try juga. Dan Alhamdulillah ada seekor curut tu yang sudi makan. Yang besar-besar tak makan lah. Aku tak tahu kenapa. Tapi Alhamdulillah lah, ada janji ada kan. Okay, tu saja guys. Pening kepala guys, panas. So aku nak relax-relax jap dan kita wrap it out. Okay, jumpa lagi dalam next vlog insyaAllah. Assalamualaikum.